Bayangkan, selama lebih 1000 tahun, ada sebuah kota yang berdiri megah betul-betul kat persimpangan antara Eropah dengan Asia. Nama dia Constantinople. Dan dia bukan sekadar bandar biasa tau. Dia adalah jantung dunia, permata Empire Byzantine. Inilah soalan cepu mas dia. Apa jadi bila kubu yang orang kata mustahil gila nak ditembusi tiba-tiba kena berdepan dengan seorang sultan muda yang dalam kamus hidup dia tak ada perkataan mustahil? Inilah kisah macam mana yang mustahil tu jadi kenyataan. Cuba tengok kota ni. Constantinople ni memang satu legenda hidup. Berabad-abad lamanya, dia tahan macam-macam serangan. Rahsia dia, tembok Theodosian. Dengar ni, bukan satu tapi 3 lapisan pertahanan yang gila punya tebal. Ada parit gergasi, ada menara kawalan yang tinggi. Selama 1000 tahun, tembok ni bukan setakat batu, tapi dia adalah simbol kebalnya Empire Byzantine. Tapi, bagi para pemimpin Islam, kota ni bukan sekadar soal strategi. Ia adalah satu janji, satu ramalan suci. Kata-kata ni lah yang bakar semangat setiap khalifah selama 800 tahun. Daripada zaman Umayyah sampai Abbasiyah. Jeneral-jeneral paling hebat pun dah cuba dan semuanya gagal. Ini menjadikan kota ni macam satu obsesi yang diwarisi turun-temurun. Dan kemudian, tibalah giliran seorang pemuda yang akan mengubah segala-galanya. Pada tahun 1451, seorang sultan baru yang baru berumur 19 tahun naik tahta Uthmaniyah. Nama baginda, Sultan Mehmed II. Yang menariknya kan, raja-raja Eropah semua gelakkan dia. Diorang anggap dia ni budak mentah, tak ada pengalaman. Diorang ingat singa Uthmaniyah dah diganti dengan anak kucing. Tapi, diorang silap besar. Sebab realitinya, dalam bilik Sultan Muhammad tak ada benda lain. Cuma ada peta, buku sejarah dan satu obsesi yang membara siang dan malam. Takluki Constantinople. Dan kat sinilah kita nampak betapa bijaknya Sultan Mehmed ni. Baginda tahu, guna cara lama tak akan menjadi. Serang depan-depan, itu memang sengaja cari nahas. Untuk buat benda yang mustahil, baginda perlukan idea yang tak pernah terfikir oleh sesiapa pun sebelum ni. Sesuatu yang radikal. Okey, masalah nombor 1 dan yang paling besar, tembok Theodosian tu. Macam mana nak runtuhkan sesuatu yang direka untuk bertahan selama-lamanya? Jawapannya, kau tak boleh guna kekuatan biasa. Kau perlukan seekor raksasa. Dan macam takdir pula, penyelesaiannya datang dari orang yang kita langsung tak sangka. Seorang jurutera Kristian dari Hungary, nama dia Orban. Dia dah offer nak buat meriam untuk Maharaja Byzantine, tapi dia orang kata tak ada bajet. Kecewa, Orban pun pergilah jumpa Sultan Mehmed. Sultan tak tanya pun berapa kos. Baginda cuma ada satu soalan. Boleh tak meriam kau pecahkan tembok Constantinople? Jawapan Orban telah melahirkan sebuah raksasa teknologi zaman tu. Meriam the Basilisk. Cuba bayangkan, meriam ni panjangnya 27 kaki. Dan dia boleh tembak peluru batu seberat 600 kilogram. 600 kilo? Bayangkan. Dan nak gerakkan benda Allah ni je, perlukan tenaga 60 ekor lembu dan 400 orang. Inilah dia, senjata pemusnah yang akan mengubah sejarah. Tapi Sultan Mehmed tahu, meriam saja tak cukup. Sebuah kota ni boleh bertahan selagi bekalan dia tak putus. Jadi, dalam masa yang sangat pantas, baginda bina satu kubu gegasi, Rumeli Hisari, kat bahagian paling sempit Selat Bosporus. Tujuannya, nak cekik laluan bantuan. Tak ada satu kapal pun boleh lalu tanpa izin. Waktu ni, Constantinople dah terputus hubungan dengan dunia luar. Okey, tembok dekat darat dah mula goyah kena bedil dengan meriam. Tapi, pertahanan terkuat Constantinople sebenarnya bukan kat darat, tapi kat laut. Dan halangan kat laut ni nampak macam memang mustahil untuk diatasi. Puncanya, seutas rantai besi gergasi yang dipasang merentasi pintu masuk pelabuhan Golden Horn. Rantai ni halang semua kapal Uthmaniyah dari serang dinding laut yang sebenarnya lebih lemah. Lagi teruk, ada 4 kapal bantuan Kristian berjaya bolos kepungan laut tu depan mata Sultan sendiri. Itu satu penghinaan yang sangat besar dan moral askar-askar Uthmaniyah terus jatuh merudung. So, Sultan sekarang dalam keadaan terdesak. Pengepungan ni nampak macam dah nak gagal. Laut kena sekat dengan rantai, darat pula dipertahankan habis-habisan. Apa yang kau nak buat bila semua jalan nampak macam dah tertutup? Macam dah game over kan? Dan di sinilah lahirnya idea paling gila.
paling tak masuk akal dalam sejarah ketenteraan. Sultan kata, kalau kita tak boleh berlayar melalui rantai tu, kita akan berlayar di atas tanah. Ini bukan calang-calang punya rancangan. Dalam satu malam je, beribu-ribu tentera senyap-senyap tebang pokok, buat landasan kayu. Lepas tu sapu dengan lemak binatang dan minyak bagi licin. Kemudian, diorang tarik lebih 70 buah kapal perang naik atas bukit dan turunkan balik ke dalam Teluk Golden Horn. Nak sorok bunyi bising, meriam raksasa tu terus-menerus bedil tembok sepanjang malam. Cuba bayangkan jadi penduduk Konstantinopel pagi esoknya. Kau bangun tidur, jenguk keluar tingkap, tengok teluk yang sepatutnya paling selamat, tiba-tiba penuh dengan kapal perang Uthmaniyah. Macam mana boleh jadi macam ni? Macam kapal tu jatuh dari langit. Ini bukan lagi serangan taktikal, tapi serangan psikologi yang hancurkan terus harapan terakhir askar pertahanan kota tu. Dengan pertahanan laut yang dah lumpuh dan semangat musuh yang dah hancur lebur, pentas sekarang dah siap untuk babak terakhir. Selepas 53 hari kepungan yang sangat meletihkan, serangan penentuan dilancarkan. Serangan terakhir ni dibuat dalam beberapa gelombang. Mula-mula, askar Bashi Bazuk dihantar untuk penatkan askar pertahanan. Lepas tu, tentera Anatolia pula serang tembok yang dah retak. Akhirnya, waktu subuh, masa semua orang dah penat gila, Sultan lepaskan senjata rahsia baginda, unit elit Janissary yang masih segar bugar. Tapi, di tengah-tengah kekalutan tu, satu kesilapan kecil berlaku. Sebuah pintu kecil yang dipanggil Kerkoporta terlupa dikunci. Dan dari situlah, takdir Empire 1000 tahun ini berakhir. Menjelang tengah hari, Sultan Mehmed masuk ke dalam kota yang kini menjadi milik baginda. Tapi, baginda tak masuk dengan bongkak. Sebaliknya, baginda turun dari kuda, ambil segenggam tanah dan taburkan atas serban. Sebagai satu tanda rendah diri kepada Tuhan, mengingatkan diri sendiri yang baginda ni hanyalah seorang hamba. Ramalan itu akhirnya menjadi kenyataan. Satu era dah berakhir dan sebuah empire baru telah lahir. Kota agung itu kini dikenali sebagai Istanbul, ibu kota baru Empire Uthmaniyah. Kisah penaklukan Konstantinopel ni memang bukti yang kebijaksanaan, keberanian dan inovasi boleh menentang apa saja kemungkinan. Kalau anda rasa cerita ni dah cukup luar biasa, tunggu dulu. Ada banyak lagi kisah-kisah lain yang lagi gila menanti. Terima kasih sebab bersama kami. Nak tengok lebih banyak video menarik dan mind-blowing? Jom ke channel YouTube World Mind Blowing dan jangan lupa subscribe, okay? Love you guys!